Yes. Mana tepi air tadi? At this one that I found. Ha? Shell Ya. house. Ya, kita jalan. Tak, jom jalan. Are you wet? Hmm? Look, 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 look. Look, 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 look. Kenapa dia senyap ni? Shell hole. Apa dia dah? Put it in the bag. Apa lebih itu? Get some clips. Jangan. Okay, dah start. My sister isn't participating, I don't know what the word is, in my YouTube video. Kata hi. Yang ambil video sendiri ke tu? We're going back home, but it is awkward because not a lot of people talk English here. I am not in a place that people talk English. Masuk ada. Masuk lah.
Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat datang ke vlog Sarah. Jadi pada petang ini kita berada di pantai Taping. Pantai Taping. Itu ada signboard dekat tu dah tercabut sudah. Kalau ada laser dan angin rasa ribut. Jadi pantai ini terletak di Kertih. Berhampiran dengan Kertih atau tempat yang lebih tepatnya ialah Temasek. Jaraknya daripada Cukai lebih kurang 20 km. 20 km. Untuk senang sampai ke sini, kamu semua bolehlah menghala ke Mesremor kerana pantai ini adalah berdekatan dengan Mesremor. Jadi seterusnya kita akan pergi ke restoran. Jadi sini kita ada berapa buah kedai makan yang sesuai untuk dijadikan tempat makan. Di sini kita tidak perlu risau untuk mencari kedai makan yang sedap. Hi. Ayah kata jumpa kat restoran. I've got the shell. Ni kan restoran. Restoran ni sedap. It's full shells. Sangat dah ada I makan collected restoran ni. with my sister. Say hi. Hi. Minuman ni pun banyak dah hari ni. Selalu ada minuman ni. Super shy. Okay, we're going back home. Then I'll show you the shell hall. Guys, at the restaurant. Oh, this is awkward. So this is the restaurant. Memang kita cerita betul je. Dia memang bersemangat bercerita seolah-olah tu kita semua lah sikit minum je. Sekarang tak ada air nak minum. Dan nanti benda kasih tahu dua yang pada cerita seolah-olah kita ke depan mata awak je. Ada cerita yang detail, cerita drama yang It's me, Sarah. I am saying this without the video because I forgot to record an outro. So, thanks for watching. Please subscribe and like this video. Stay tuned for more videos and have a nice day. Bye!